Ini bendera Selangor yang pertama. Tak ada bulan dengan bintang. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Tapi kan tempat yang kubur tu seram. Recommended lah untuk bawa anak-anak kan. Sebab macam kakak tadi pun cakap, ni kakak kena tengok ni masuk periksa sejarah ni. Okey. Hai, Assalamualaikum. So hari ni kita orang nak ke Museum Shah Alam. Okay, let's go. So sekarang kita nak pergi beli tiket dulu. Kaunter tiket. Harga tiket dewasa RM5. Kanak-kanak 7-12 tahun RM2. Okay, dah beli tiket. Jom kita masuk. Check apa yang ada dekat Museum Shah Alam. So kita try tu. Macam mana sakit? Dia macam mana ni? So kalau buat Dah bagi tau nombor dia. So contoh macam ni 552. So kaki kan 552 3235. Cuba 3235.
Ini daerah dia. Daerah Balik. Ini ada daerah dalam Bayu Selangor. ada berapa susun ni? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 daerah. Ini pula bendera-bendera. Ini bendera pertama Selangor Ini bendera Selangor yang pertama. Tak ada bulan dengan bintang. Mula-mula bendera negeri Selangor macam ni dulu. Itu spin. Macam apa? Spin. Bendera spin Tapi spin Ada. Satu yang ni saiz. Tapi ini Jera, bapak beli bulan tu. Pak Al-Sultan Musim isi Isra. Okey, jadi kita dah pergi. Kubur kepingan batu. kepingan batu daripada Kubur, replika kubur. Dia jumpa kubur kepingan batu ni sewaktu kerja-kerja cari gali 1993. Ha? Ni replika. dia buat balik. Dia buat balik. Tulis lagi. Tengah apa ni? Pemukul kulit kayu. Batu asar. Inilah batu lesung. Tumbuk cili. 3 spot. Hari dulu ni. Syaki ni, tengok ni Syaki. Kakak. Tengok ni. Kita banyak orang mana. Kita belakang sini dulu. Kalau letik, Apa ni? Diorama kehidupan masyarakat zaman Neolitik, Jenderal Hilir Dengkil. Macam ni orang dulu-dulu Syaki hidup dekat tepi sungai. Diorang akan duduk dekat tepi sungai. Macam what ni? Cewek. Perempuan pun semua. Macam what? Dekat dalam hutan, tepi sungai, diorang buat tangkap ikan. Okey. Apa ni? Apa lagi ya? Zaman Neolitik. Saya lapar guys. Apa dia? Salah kalau ni kalau kita jual agak berapa dapat. Tahu dah. Sebenarnya daripada Sumatera. Dia berdagang ke Selangor. Jadi saya Ini ada balik Sultan Salim ni. Sultan Selangor sekarang. Mak dia ni. Dia dah nombor dulu. Saksi jadi. Ya. Satu mak. Satu bapa.
Satu bapak. Nak memahamkan ni semalaman tak habis. Ini tuan Malaysia ni bapak sama mak lain. Yang sudah sekarang ni, ni pun sama lah. Mak lain, mak lain. Ni dua tak ada. Ni anak dia. Satu. Dengan sudah sekarang mak tak sama mak lah. Korang tengok perahu zaman dulu panjang gila perahu. Gila panjang. Diorang bawa gunakan perahu ni digunakan untuk mengangkat hasil-hasil pertanian macam kelapa. Sampai boleh masuk sampai 200 ke 300 biji Duh, anak beranak tu tak habis lagi tu memahamkan salah silah keturunan Raja-Raja Selangor ni. Ini kau nak fahamkan ni berapa lama ni? Salah silah Kesultanan Selangor ni. Pening. Saya cerita pada awak. Ada yang pening. Kalau kita ni siapa yang ujung ni? Pak tengok. Ni orang dulu meniaga dah pak. Penjaja jalanan. Sedap dengan sate dia. Sedapnya sate. Sate minggu ni. Orang dulu meniaga Syaki? Oh ya ke? Haji Tasmin ada sate kacang. 1917. Sate kacang. Dia bawa daripada rumah ke rumah dulu. 1961. Daripada berapa kita pakai ni New Zealand British ni? Daripada tu Queen Victoria lagi. Ya, sampai sekarang. Sampai Elizabeth lah. Sampai 1961. Ada ni 10 sen. Satu sen. Ni 1 sen lah ni. Ni. Ni 1 sen lah ni. Tembaga tu. Hai. Kalau nak pergi ke Selangor ni tempat-tempat bersejarah dia, Kuala Selangor, Jugra. Masjid Sultan Aladdin. Okey, ni gambar betul ni. Gambar raja ni. Ni gambar betul ni. Syakir gimana ni? Nama asal Shah Alam sebenarnya adalah Sungai Renggam ya. Rokia tengah buat apa tu Kia? Kia tengah buat apa Kia? Dia tengah makan kelapa. Dia jawab ni. Dia tengah makan kelapa. Mengopek kelapa. Ni apa? Dia tengah buat apa ni? Susu getah. Inilah. Jadi tayar. Getah. Ni sekali. Inilah dari gaya Ni orang Tore getah. Ni Syauki? Ni aktiviti apa Syauki? Menjala ikan.
Ni apa, adat Mahmeri. Orang asli Mahmeri. Orang asli ni ada dekat Pulau Keri Jadi ni orang asli Mahmeri. Jadi dia ada dulu. Dan ini ke arang ni, arang. Kaya ni. Iya. Orang kampung dulu Syauqi, mana ada PlayStation. Duduklah tu, duduk dengan main ni. Syauqi. Buli tak cukup. Main congkak. Sekejap. Ni apa? Ni apa Syauqi? Adat berpantang. Adat berpantang. Adat berpantang orang dulu. Nah, serah. Makan apa? Makan apa tu lauk pantang? Lauk sayur. Boleh tengok anak. Ni apa Syauqi? Oh, adat ni. Apa tahnik? Tahnik. Ni tahnik. Tahnik. Tahnik lah. Seram tak? Seram? Apa? Seram. Seram? Kalau malam-malam apa kak? Hidup semua ni. Ni apa pula? Sekejap. Ni adat apa? Perkatan. Sunat ni. Tok Mudim. Sunat Syauqi. Orang perkatan dulu macam ni lah. Adakah anda bersedia? Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Ini adalah Dengan pada bawah. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Semua lagi. Syurga dan neraka adalah benar. Satu pandangan pada bawah. Pertemuan dengan Allah bagi ahlinya adalah benar. Ini kan? Di mana? Bahwasanya Allah membangkitkan orang-orang ahli kubur. Sekarang kamu berada di alam barzakh. Alam antara dunia dan akhirat. Maka ketika dua malaikat mungkar dan nakir yang ditugaskan oleh Allah mengunjungi kamu, janganlah kamu menjadi terkejut atau bergentar, karena kedua Sakit dia kan? Tak tahu. kopi satu. Kopi O satu. Cantik oh dia punya setup. Sangat menggambit memori. Memori zaman dulu-dulu kan. Warung kopi Wak Sirat. Sedapnya nasi nama pisang. Nasi banana pro, jom. Hai dia. Lapar budak ni. Nasi ambeng, nasi ambeng. Ni apa? Lunch. Sajian lunch orang Melayu. Sedap ah. Sedap ah Syauqi. Lapar perut. Sajian tea time. Ni minum petang. Perayaan dan majlis. Wow. Ha? Nak makan roti bakar dia?
Nasi lemak dia. Oh, sedap ah. Dia buat real kan? Ni apa? Warisan Cina. Yong Tau Fu. Jepang. Ya. Waktu terakhir untuk masuk tak siap. Tan Sri Dato' SM Salim. Inilah Raja Panglima Wakil Panglima UPM, betul lah, dia anak Selangor lah. Let's go. Music. Ni tapi tadi gendang panjang. Oh ni peralatan muzik. Double bass. Ini apa yang besar? Ini. Oh ni apa Mah Mary punya ni lah ni. Orang asli Mah Mary kot. Bukan lah. Ni lah depan ni. Oh ni lah. Donang sound gila. Orang asli Mah Mary. Dia namanya pakai patung dia agama apa Mah Mary ni? Orang hutan. Datanglah roh pada malam ni. Oh dia ni pada roh. Dia mana orang sini kejayaannya? Ini Kenapa boleh pakai orang Malaysia? Dia pakai biji ke tak? Jangan belum pakai orang Malaysia yang dikatakan sebagai banyak meeting awal orang kat sini. Kat sini Melayu Nampak. Bye. Terima kasih kamu. This is too amazing. Okay, apa perasaan hari ni, Shoki? Perasaannya saya lapar. Lepas tu Pasal museum lah. lah, tapi perasaan saya sambil lapar, sambil museum. Pasal apa ni? Apa ni? Dah sikit. Dia ada macam dinosaur, haluan-haluan. Lepas tu ada benda alat-alat muzik lama, ada nampak rumah. Lepas tu ada makanan. Lepas tu cari bantang, makanan bantang. Lepas tu kita ada masuk satu buku tadi.
So best lah, boleh lah. Ya. Dia dah tahu lah pasal Selangor. Terus? Selaku Chowki anak jati Selangor. Tapi dia punya, kalau korang tengok dia punya, benar kata, dia punya yang sultan punya keturunan kan. Salah silah. Apa dia ni dah? Orang kena sediakan otak lah. Dah kerja baik. Okay, so kita dah keluar museum. Okay, so kita dah keluar daripada museum tu. Sebenarnya museum dah lama tau, daripada tahun 1980-an lagi. Masa kita kecil dulu museum ni dah ada dah. Tapi diorang ditutup, museum ni ditutup pada tahun 2017 untuk menaik taraf. So, yang baru ni, this is the first time diorang datang. Bawa budak-budak ni lah, budak-budak ni memang first time lah datang. So far, overall, okay, best. Banyak jugalah input tentang Selangor, sejarah Selangor yang kita boleh dapat kat sini. So, recommended lah untuk bawa anak-anak kan. Sebab macam kakak tadi pun cakap, ni kakak kena tengok ni masuk periksa sejarah ni. Okay. So, baguslah bawa anak-anak datang sini untuk mempelajari sejarah negeri Selangor. Kita kan Shah Alam, orang Shah Ale. Okay, apa perasaan kita pergi museum ni? Okey je. Apa yang okey je? Tapi kan tempat yang kubur tu seram. Ada marah bukan? Tutup. Okay, so itu sahaja video kita orang untuk kali ni. Trip ke stadium pula, Museum Alam Shah, Museum Shah Alam. So anak-anak pun dah lapar, kita orang nak pergi lunch. Kan tu, dah mengamuk. Dah ni dah mengamuk. So see you in the next video. Bye.